warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sehat? Terima kasih kerana klik video kecil Atom. Jangan lupa like, comment, subscribe. Finally, semua sudah terjawab. Cerita bahagian tertangguh sudah pun habis. Kebahagiaan si Hana pun tak tertangguhkan lagi. Okay? Dan semuanya yang jahat-jahat sudah mendapat satu kifarah, satu perkara yang kita rasa macam ambil satu cerita dalam satu pengejaran dalam cerita ni, bahawasanya ke pengakhiran hidup kita tu adalah sebaik-baiknya. Dan sebagai orang yang melakukan kejahatan, contoh si Saleh aku betul, tolonglah insaf. Jangan sampai ke mati kau melakukan jenayah. Dan untuk si Kak Ju yang mendapatkan kifarah dia, alhamdulillah dia insaf di akhir-akhir hidupnya. Dan untuk si Sakwan, satu pengejaran juga bahawa kita jangan terlalu sombong bila berkata-kata. Sebab apa? Bila Allah dah berkehendak secara automatik. Sebab bila Allah dah berkehendak, suara kau yang begitu lantang selama ini, lelaki tak, perempuan tak guna, isteri dayus, memaki-maki isteri, akhirnya Allah tarik nikmat tu dengan hilangnya suara dia. Okey? Suara dia begitu lantang selama ini menjadi peguam tersohor, konon-kononnya Allah tarik nikmat tu, dia jadikan tak boleh bercakap. Dan si Asrin, seorang wanita yang kita boleh jadikan satu pengajaran adalah bila seseorang tu ada dengan kita, kita jangan terlalu mensia-siakan. Kenapa? Anak dia si Naila yang selama ini menjaga dia, selama ini bersama dengan dia, tapi dia tak pernah dianggap pun. Dia seolah-olah tak wujud. Apa yang ada dalam kepala mak dia tu adalah macam mana nak cari lelaki untuk menyarah hidup dia. Akhirnya apa? Akhirnya Allah tarik juga nikmat tu apabila kedua-dua anak dia diambil, termasuk si Naila. Dan untuk satu persahabatan, di mana kadang-kadang persahabatan tu adalah satu yang mulia sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita yang mencorahkan dia seperti macam si Alia, dia sangat-sangat sayang dengan si Hana, tapi dalam masa yang sama dia sayang juga dengan family dia. Tapi akhirnya kesedaran tu wujud bahawasanya kadang-kadang sahabat itu lebih memahami kita, lebih menganggap kita daripada keluarga. Di mana si Hana itu adalah sebaik-baik sahabat dia yang bersama dia susah senang, berbanding dengan si Asrin ini yang hanya memanfaatkan dia. So akhirnya dia berbalik kepada si Hana dan happy bersama-sama. Siapa lagi? Itu sajalah. Mak Datin pula yang boleh kita ambil daripada kisah dia adalah jangan terlalu memandang yang namanya title, kekuasaan, nama, pangkat, harta. Sebab kadang-kadang dia tak boleh membeli cinta yang seperti mana cinta si Armin kepada si Hana. Kaya macam mana pun orang, kalau dia tak suka, hati tak suka dengan orang yang kaya tu, tak boleh. Dan akhirnya si Mak Datin sedar bahawasanya pilihan anak dia iaitu si Hana adalah satu pilihan yang tepat. Sebab apa? Walaupun dia janda, walaupun dia tak sekaya Suraya, tapi dia baik dan dia sangat-sangat berhati mulia, yang sentiasa memaafkan orang. Dia memaafkan si Asrin, dia memaafkan si Sakwan. Tapi hukuman daripada Allah kita tak boleh nak halang. Macam si Asrin, dia tarik nikmat dia. Macam si Sakwan, dia ambil suara dia. Macam Kak Ju, macam kita tak boleh. Untuk memaafkan, ia. Okay? Untuk memaafkan dia. Macam si Hana cakap lah, hadirnya si Asrin dalam hidup dia, itu adalah satu ujian untuk dia. Macam mana dia menghadapi orang-orang yang sedemikian. Adakah hati dia boleh memaafkan ataupun sebaliknya. Okay. Itu adalah satu pengajaran yang boleh kita ambil, bahawasanya setiap perkara yang wujud dalam hidup kita ni adalah satu ujian untuk kita secara peribadi. Contoh macam kau jumpa orang-orang yang susah, kau jumpa orang-orang yang susah, mampu membantunya, tapi kau tak mau. Itu sebenarnya adalah satu ujian. So di akhir cerita semua dah happy. Saya suka dia punya ending cerita ni. Sangat-sangat suka ending dia. So itulah guys, cerita bahagia tertangguh sudah pun habis. Banyak yang boleh kita ambil pengajaran sebenarnya dalam sini, walaupun tergeram, benci, marah dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, bila di akhir-akhir ni kita boleh
ingat semula yang ke depannya bahwasanya hati kita ni jangan terlalu sombong. Hati kita ni jangan terlalu sombong ya. Sebab di atas kesombongan kita ini ada hukuman-hukuman yang akan kau terima. Okey. Walaupun daripada episod pertama sampai ke episod 28 barulah muncul polis, tapi itu pun nampak separuh badan dia je. So guys, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk next cerita. Okay, bye. Terima kasih kawan semua.